Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni Cik Maco buat lempeng. Tersilap pula. Cik Maco pecah telur. Bila pecah telur, hajatnya nak bubuh dalam bancuan tepung tu. Tapi Cik Maco terpecah ke dalam gulai sardin semalam. Dah hangat ke dah ke sardin? Terlintaslah pula dalam hati Cik Maco, hangatkan di atas dapur. Jadilah macam ni. Bancuh pula tepung, pecah pula telur dalam tepung tu. Inilah lempengnya. Alhamdulillah. Sedap juga. Maknanya taklah rosak gulai sardin tu.